Guys, tunggu kejap. Aku ada teka-teki korang. Apa benda yang bentuk dia bujur, lepas tu berbatang? Dan benda ni kita selalu pakai dekat telinga. Hah? Apa? Cotton bud? Salah. Jawapan dia yang ni. So, ini dia Samsung Galaxy Buds 3 FE dan aku nak share kenapa model ni jauh lagi baloi walaupun harga dia lagi murah berbanding versi Pro. Yang pertama, obviously sebab design language dia yang sama. Aku sedar masa review Buds 3 Pro dulu, aku ada mention yang aku kurang gemar dengan stem design earbuds kan. Sebab, yelah, potensi untuk rasa kurang selesa tu memang tinggi. Tapi memandangkan model FE ni hadir dengan material jenis plastik berserta matte finish, jadi gabungan material dia tu serba sedikit buat aku lagi selesa lah nak pakai lama. And yes, disebabkan dia guna stem design earbuds, kita juga dapat menikmati lah feature tambahan. Contohnya macam pinch gesture yang sama seperti model Pro. Kiranya kalau korang nak pinch untuk pause play lagu ke, nak swipe atas bawah untuk volume ke, memang boleh. Lepas tu yang kedua pula, of course sebab sound signature. Walaupun Buds 3 FE ni ada jurang harga yang sangat ketara, dia tetap datang dengan sound signature kegemaran ramai tau, iaitu sound jenis V-shape. Dan bila aku bandingkan dengan model Pro, aku perasan Buds 3 FE ni just lag sikit je dekat bahagian treble dan bass. Yang mana korang boleh rasa treble dia ni kedengaran kurang sparkle dan bahagian bass pun ada rasa kurang punch. Dia kurang berdentum sikit. So let's say korang dengar lagu Billie Eilish misalnya, yes, kita akan rasa kurang engaging. Tapi untuk aku sendiri, overall aku enjoy je. Apa yang penting, frekuensi audio yang lain macam vocal atau details ke masih dapat dilontarkan dengan baik. And then aku juga suka bila earbud budget macam ni still lengkapi dengan feature yang mahal. Contohnya macam 360 audio, yes dia ada. And then fungsi noise cancellation pun ada juga. Dan yang paling best, kalau korang guna phone Samsung, korang sebenarnya boleh akses semua benda melalui quick panel je. Nak adjust EQ ke, nak on 360 audio, ANC dia, korang boleh akses dari sini tanpa perlu komponen app macam dulu lagi. So macam nice kan? And dengan segala kemewahan tu, surprisingly harga jualan earbuds ni cuma RM499. Memang berbaloi lah bagi aku. Sebab boleh kata hampir separuh dari harga Galaxy Buds 3 Pro. Dan korang masih disajikan dengan ciri yang boleh kata lebih kurang dan premium jugalah. So, go check it out.